Remaja yang tak ambil ni kerana mereka merasakan diorang nak dapat duit tu dengan jalan cepat. Dan kebetulan influencer memberikan review, dia bagi feedback, saya tak ambil SPM pun saya kaya. Hai, selamat datang ke Campus Conti. Di sini mic dibuka, cerita bermula. Dari gelak ketawa ke kisah inspirasi, semua dari suara kampus untuk dunia. Saya Norman Mai, ready nak bawa korang explore dunia kampus dengan sembang paling sempoi. Ini Campus Conti, mic dibuka, cerita bermula. Salam sejahtera dan salam Jumatika Gemilang. Hari ini pada episod pertama Campus Conti, kita nak kupas sedikit isu ataupun topik-topik hangat berkaitan dengan pendidikan. Dengan itu kita datangkan seorang panel jemputan yang amat disegani dan dikenali sebab beliau merupakan seorang tokoh pendidikan dan beliau pernah menjawat jawatan Naib Chancellor, seorang ahli akademik, teknologis dan pakar pembangunan. Dan beliau pun pernah memimpin institusi pengajian tinggi, pernah membimbing lebih 25,000 pelajar dan terlibat dalam pelbagai inisiatif transformasi dan pendidikan di dalam dan luar negara. Saya nak ucapkan selamat datang kepada Profesor Dr. Syed Helmi. Sihat, Prof? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Norman. Prof, apa khabar Prof sekarang ni dan apa yang Prof buat sekarang ni, Prof? Sekarang buat apa? Tengah duduk lah kan. Okey, terima kasih banyak-banyak Norman atas jemputan. Saya rasa I'm very honoured. Rasa bangga ada bersama-sama dengan Norman dan juga pada semua penonton-penonton yang ada di hadapan saya dan juga ada di social media. Jadi rasanya jiwa saya ni memang jiwa nak dekat dengan para remaja, para pelajar. Kerana tu Norman, selepas 30 tahun saya dalam bidang industri education, maka saya bersara lah kan. Tapi pada masa sama, saya masih lagi memberikan sumbangan saya nak membentuk masyarakat, nak membentuk remaja, nak pastikan pada masa satu hari nanti, remaja kita ni mampu mencapai apa yang mereka kehendaki dalam kehidupan. Menarik tu Prof. Ini banyak berkaitan dengan pembangunan modal insan. Betul, sangat-sangat Man. Jadi kalau anda nak tahu apa topik-topik hangat yang akan kita bincangkan pada sesi ataupun episod pertama Campus Conti, kita nantikan selepas ini. Okey, Prof, untuk segmen kita ni, kita ada beberapa topik-topik yang saya nak tanyakan pendapat Prof ni. Mana tahu kan. So, Prof mungkin boleh kongsikan kalau saya tengok baru-baru ni tular isu 10,000 pelajar SPM yang tak ambil langsung SPM. Setuju. Rasa-rasa Prof tu kenapa tu, Prof? Soalan tu menarik Man, very good question. 10,000 pelajar tak ambil SPM. Kenapa? Betul. Tapi sebenarnya kisah ni dia bukan tahun ni. Kita boleh keep track daripada, kalau nak tengok historical data, daripada tahun 2020, zaman COVID. Lama. Maknanya 10,000 tu adalah constant, 10,000 hampir setiap tahun. Contoh tahun 2020, 19,000 tak ambil SPM. 19,000. Tahun 2021, 10,681. Tahun 2022 paling banyak 29,000 pelajar yang tak ambil SPM. Itu yang alarming tu. Tertinggi lah ni. Itu tertinggi. Kemudian dia makin naik 10,000 tapi reduce balik dalam 6,000. Maknanya range 10,000 ni adalah seolah-olah itulah dia. Setiap tahun 10,000 orang tak ambil SPM. Tapi Man, kita jangan tengok nilai. Kita tengok percentage. Okey. Daripada 10,000 tu sebenarnya pelajar yang ambil SPM adalah 400,000. So 10,000 daripada 400,000 dalam 2.5%. Jadi maknanya pelajar yang tak ambil SPM plus minus 2.5% setiap tahun. Kecuali tahun 2022 tu yang 29,000 tu 7% tak ambil SPM. 7%. 7%. Maknanya masih lagi below 10%.
Tapi walaupun kita go on percentage, tapi kalau tengok aggregate 10,000 nampak besar lah kan? Betul. Tapi 10,000 tu satu Malaysia. betul. Mungkin dekat Selangor 3%, dekat Perak 2%, dekat Penang 5%. Dia macam tu contoh. Betul. Aggregate. Tapi memang perlu untuk kita lihat kenapa pelajar ini tak ambil SPM. Dan Prof, sambungan daripada tu, adakah Prof rasa ini something yang pempengaruh asyik momokkan dekat luar sana? Macam mana tu Prof? Pandangan Prof berkaitan tu? Terror Noman, bagi soalan-soalan mencabar kat saya. Kita cuba. Okey, bagus. Sebenarnya Man, bila kita tengok alarming kan, sampai 7% pelajar, nearly 29,000 pelajar tak ambil SPM, adakah kita biar macam tu je? Oh tak. Kementerian telah pun buat research, buat kajian. Kenapa pelajar tak ambil SPM? Okey. Betul Man. Kalau kita tengok kajian dia ada 4 sebab. Yang pertama yang jelas adalah pelajar ni bekerja. Okey. Pelajar ni bekerja, itu yang bila kita selidik lagi, bila bekerja, rupa-rupanya para pelajar ni mereka nak apa? Dia nak duit cepat. Dia dapat duit lah. Dia nak duit cepat. Hari ni kerja, hari ni dapat duit. Oh, kan? pantas. Hari ni kerja, petang dapat duit. Kemudian kalau boleh, hari ni kerja, petang dapat duit, besok jadi jutawan. Itu dia. Itu lagi pantas. Itu lagi pantas. Maknanya bila kita dibuat kajian oleh kementerian, memang betul. Remaja yang tak ambil ni kerana mereka merasakan diorang nak dapat duit tu dengan jalan cepat. Dan kebetulan influencer memberikan review, dia bagi feedback, saya tak ambil SPM pun saya kaya. Itu juga lifestyle. Lifestyle saya belum beli Lambo kan. Maknanya betul dari sudut influencer beri kesan pada remaja, dan memang daripada kajian yang dibuat, remaja yang tak ambil tu, kalau tak salah saya 57% daripada pelajar yang tidak mengambil SPM, mereka bekerja dan mereka nak pendapatan tu dapat sekarang. Tak nak tunggu sampai akhir bulan, sekarang juga nak dapat duit. Jadi sekarang dapat duit. Mungkin apa yang Prof kata ni, diorang ni nampak yang jadi influencer ni mudah. Setuju. Satu cara untuk jadi cepat kaya, Prof. Betul? Kita ayat cepat kaya tu bahaya, nanti jadi skim cepat kaya. Tapi memang daripada kajian kementerian, pelajar remaja sekarang ni mereka merasa tergiur untuk mendapatkan duit tu dengan jalan cepat. Tak nak tunggu sebulan pun lambat dah. Nak belajar lagi lambat. Sekarang dia masuk, sekarang dia dapat profit. Join trading lah. Ini daripada pengalaman Prof sendiri rasanya. Join trade lah. Kita flip account. Cari ID semua tu Prof. Ya betul. Jadi itu yang mempengaruhi remaja kita. Ini based on research, 57%. Tapi ingat, tak semua negeri. Jadi kalau saya kata 57 tu semua pelajar, tak. Dia ada beberapa negeri yang pelajarnya tak ambil SPM kerana bekerja. Kalau kita tengok laporan berita, yang tertinggi itu ialah Sarawak. Sarawak Man. Jadi orang Sarawak ni banyak yang buat trading ke, Prof? Ramai yang bekerja. Kalau kita tengok negeri lain yang keluar report dalam paper, hanya dalam 2% macam tu. 2%. Yang mereka tak ambil SPM tu kerana bekerja. Jadi ratio tu berbeza antara negeri dan negeri yang lain. Jadi saya terpanggil nak sambung soalan saya tadi. Sebabkan Prof Said dia asyik kata pelajar-pelajar sekarang pentingkan kerja. Jadi pendidikan tu diabaikan. Adakah ini satu orang kata mindset yang tengah orang kata trending lah Prof dalam kalangan pelajar sekarang, dan daripada apa yang diorang pick up daripada surrounding. Contohnya Prof ibu bapa yang mungkin orang kata ada kesempitan daripada segi kewangan mereka, dan akibat daripada desakan family ni, ataupun untuk bantu family, mereka cuba untuk cari kerja tu. Jadi Prof rasa adakah fenomena ni nanti akan berterusan, sebab benda ni agak merisaukan ya Prof, sebab kita daripada universiti. Jadi mungkin Prof boleh kongsikan sedikit apa yang Prof rasa berkaitan dengan ni.
Okey, bagus juga soalan. Hari ni soalan memang hebat. Ini belum lagi soalan daripada para penonton semua. Baik. Betul. Kita tengok macam ni lah. Kita tengok dari sudut neuroscience remaja tu sendiri. Remaja ni 12 tahun sampai 18 tahun, mereka ni dalam fenomena mencari identiti. Dan kalau kita tengok kita punya pembangunan otak manusia pun, otak manusia ni lengkap bila 25 tahun. So masa tu sel-sel otak Sel terhubung. otak tersambung. Dan maknanya, dan pada usia sedang membina tadi identiti, maka yang matang lebih dahulu bukan logical thinking tapi emotional thinking. Oleh kerana itulah, kalaulah remaja-remaja ni diberikan emosi kaya, lambu banyak, relax, mereka mudah untuk otak minda mereka menerimanya. Kerana proses pemikiran remaja 12 sampai 18 tahun ni dia emotional based. Jadi kita boleh katakan yang diorang punya conscious mind ni akan pick up benda-benda ni. Akan pick up. Oleh kerana tu bila kita tengok bila berlaku je isu macam ni, kementerian dah buat intervention. Betul. Bila berlaku kita buat intervention. Maknanya daripada awal lah. Kalau kita tengok daripada kementerian sendiri, dia dah buat beberapa ada 6 agenda. Ada agenda yang dibuat. Termasuklah kita daripada tingkatan 4 kita dah tapis. Kemudian kita wujudkan task force untuk tengok apa sebenarnya pelajar nak. Kita ada juga lawatan-lawatan untuk cakna, understand betul-betul isu pelajar ni. Maknanya tak boleh kita kata jawapan tu semua sama, tak boleh. Dia ada orang, ada pelajar yang emotional dia kuat, dia mudah attracted. Betul. Ada yang masih logical thinking dia ada, dia fikir aku jadi influencer ni memang kaya. Tapi kaya sampai bila kan? Itu maknanya dia punya perubahan minda dia dah hampir seimbang emotional dan logical. Itu kita kena tengok satu persatu man. Dan macam kami di universiti, saya bersama-sama dengan Johmatika, bersama Universiti Johmatika Malaysia ni, kita buat banyak program. Kita bantu komuniti, bantu masyarakat, bantu remaja kenal pasti apa sebenarnya kekuatan mereka. Apa degupan jantung mereka yang mereka rasa itu yang mereka nak dalam kehidupan. Saya setuju tu Prof. Dan memang kalau daripada segi pengetahuan saya lah, selama 8 tahun saya berkecimpung dalam bidang pendidikan ni, saya banyak berjumpa dengan pelajar. Kita banyak tanya pendapat-pendapat mereka dan ada di antaranya agak meragukan lah. Contoh Prof, baru-baru ni saya terbaca satu ciapan di aplikasi app. Dia kata kita ni kalau jadi penari tak perlu nak ada pendidikan formal, ataupun contohlah orang-orang yang berada dalam industri seni ni, dia sebenarnya tak perlu pun nak ada orang kata formal education. Sebab apa? Nak menari ni kau koreograf je, tak perlu pun nak belajar, nak perlu tahu ABC. Jadi macam mana tu Prof? Tu tak berpecun sikit. Pasal kita bila apa saja bidang yang kita ambil, dia ada structure-nya. Contoh, katalah kita cerita bab tarian. Tarian ni ada juga dia punya seni dia. Ada juga nanti kita belajar kaedah emotion. Macam mana even penari tu sendiri, bila dia nak buat persembahan di pentas, dia akan ada emotional breakdown dia. So kalau emotional breakdown, kita nak rawat macam mana? Kalau tiba-tiba berlaku step dia tu salah dengan orang lain, terus dia jadi mental health, kita nak rawat macam mana? Begitu juga kita tengok dari sudut strategi, sudut koreografi dia. Kita nak bincang step by step, macam juga pemain sukan. Pemain sukan kita ada degree dalam sains sukan. Kita ada degree dalam pengurusan sukan. Betul. Sama juga, kita boleh pergi nanti pengurusan tarian. Kita boleh pergi nanti kepada angle macam mana kita nak bawa budaya Malaysia boleh mengatasi budaya yang ada di luar negara. Ini liberal arts. Jadi pada saya tak ada masalah. Yang penting belajar. Kerana bila kita belajar, automatically ada laluan untuk sambung masters, sambung PhD, walaupun dalam bidang tarian, bergelar doktor. Ini yang orang tak tahu, Prof. Dia punya struktur yang kerajaan kita dah bagi Prof, daripada permulaan macam program sijil, kemahiran tu semua sehinggalah peringkat master. Betul. Jadi maknanya remaja sekarang jangan risau. Pergi je bidang mana yang remaja suka. Yang penting tu
bidang yang kita ambil bila jiwa kita suka, maka kita akan jadi terbaik dalam bidang tu. Dan dari segi education, memang boleh nanti kita bawa kepada peringkat Masters dan PhD walaupun dalam liberal arts. Jadi kita side track sikit Prof, sebab Prof kata orang tu boleh sambung belajar kan. Mungkin ramai dekat luar sana yang tak cakna lagi sebenarnya. Okey, kita asyik bincang isu je, tapi ramai orang yang mungkin nak tahu solusi kepada isu-isu kita ni. Jadi mungkin nanti kita akan dengarlah perkongsian daripada Prof Said berkenaan orang kata solusi-solusi yang mungkin anda boleh tahu. Kita simpan dulu yang bahagian tu. Tapi Prof, saya nak kongsikan sikit, saya nak rangkumkan apa yang warganet katakan berkenaan dengan SPM ni. Rata-rata warganet kita dia kata SPM ni penting. Cuma ada segelintir di kalangan warganet ataupun masyarakat kita yang diorang beranggapan kalau aku tak ambil SPM tak apa, mak bapak aku kaya. Ataupun ada juga yang beranggapan ambil SPM buat apa? Orang-orang kaya dekat luar sana pun ramai je yang tak ada pendidikan formal. Boleh je berjaya atas kerja keras tu. Betul, sangat-sangat. Terror lah Man hari ni. Okey, betul. Saya setuju dengan statement tu. Kerana banyak evidence, bukan banyak lah, wujud evidence yang mana ada setengah-setengah tu mereka drop off pun. Masuk universiti pun susah masuk universiti. Waktu dia tinggalkan universiti berjaya. Betul-betul. Okey, tapi mudah je. Pelajaran ni SPM, Master, SPM, Diploma, Degree semua ni, ini akan menyebabkan remaja-remaja sekalian ada power to control your destiny. Contoh, kalau remaja tak ambil SPM, maka secara automatik tak boleh kerja di bidang kerajaan. Kerana untuk memasuki bidang-bidang government, kerajaan perlukan SPM. Kena ada SPM. Okay, kalau tak ada macam mana? Tak apa. Kalau tak ada, boleh juga sambung degree. Umur 21 tahun, dengan berumur 21 tahun, pengalaman kerja 2 tahun, boleh melalui APLA masuk degree walaupun SPM tak ada. PTPTN pun diberikan juga. Maknanya laluan degree, laluan master, laluan PhD ada walaupun SPM tak ada. Tetapi tak boleh kerja kerajaan. Jadi laluan tu sebenarnya dah dipermudahkan. Laluan dah dipermudahkan. Cuma bila kita follow through, saya ada SPM, saya ada diploma, you control your destiny. Boleh kerja government, boleh kerja swasta, boleh nanti jadi entrepreneur, boleh juga nanti jadi bos. Maka kita control destiny dengan adanya education atau adanya qualification. Menarik tu. Jadi untuk warganet yang kita punya penonton-penonton yang sedang menonton Campus Conti ni, sebenarnya apa yang Prof cuba nak sampaikan, sijil orang kata SPM tu ataupun diploma tu, dia bukannya semata-mata kertas ya Prof. Betul. Dia bukan kertas. Jadi kalau anda rasa benda tu tak penting, anda kena fikirkan 2-3 kali, sebab itulah jaminan masa depan anda sebenarnya. Sebab ilmu yang kita dapat dekat universiti ni dia tak sama ya Prof dengan ilmu yang kita belajar sendiri ataupun pengalaman tu. Betul Prof? Setuju. So cerita pasal pengalaman ni, saya nak tanyalah dengan Prof dulu kan, sebab mungkin daripada segi jurang umur kita berbeza. Pada zaman Prof, amboi, tiba-tiba rasa saya dah tua lah. Saya tak cakap tua Prof. Cuma saya nak kita mengimbau kembali lah kepada zaman Prof mengambil SPM dulu. Apa yang Prof boleh nampak daripada segi perbezaan zaman antara dulu dengan sekarang? Mungkin Prof boleh kongsikan. Tama sampai hati, menyedarkan saya dah tua. Okey, dia mudah. Zaman sekarang ni, kerajaan telah menyediakan banyak laluan-laluan mudah. Contoh, kalau rasa tak boleh nak bergerak, kita boleh masuk melalui TVET. Di JPK kita ada SKM 1, SKM 2, di KM 4 yang sama level dengan diploma MK. Sama. Maknanya buat TVET pun laluan endingnya sama. Kan? Lepas tu kalau rasa tak buat SPM, boleh masuk lalu APEL, APEL A, APEL C, APEL Q, banyak. Maknanya laluan ke universiti makin mudah.
Zaman sekarang saya dulu mana ada. Tak ada Prof, langsung tak ada. Zaman saya mana ada apel kalau boleh. Seronoknya. So zaman kami dulu, kita kena juga push ourselves to get that SPM dan pastikan SPM tu penentunya. Kan, penentu hala tuju hidup pada masa akan depan. Maka nak tak nak memang kena skor. Memang kena tak tidur malam. Walaupun bercinta, kena ketepikan percintaan untuk kejar SPM. Menarik tu Prof, sebab saya pun perasan lah kalau orang dulu lah, lagi-lagi ibu bapa saya, kalau diorang dah dalam contoh nak sambung pengajian, diorang akan follow step by step tu. Menarik bila Prof cerita pasal apel tadi. Mungkin Prof boleh ringkaskan sedikit apa tu apel sebenarnya. Mungkin ramai kita punya penonton yang nak tahu apa tu sebenarnya apel, Prof. Apel ni kalau untuk remaja mudah je. Dia laluan-laluan untuk boleh masuk ke universiti berdasarkan pengalaman. Jadi mana tadi tak ambil SPM, tak apa. Pastikan ada juga pengalaman kerja. Itu tadi saya sebut, dengan ada berumur 21 tahun, ada pengalaman kerja 2 tahun, maka boleh diterima masuk nanti untuk ke peringkat ijazah tanpa melalui SPM. Itu laluan-laluan untuk masuk walaupun tak ada proper SPM dan sebagainya. Yang ni kiranya kita gunakan pengalaman kerja kita. Setuju sangat. Dan diterjemahkan kepada sebuah sijil. Betul sangat. Menarik Prof. Ini adalah satu ilmu yang baru, mungkin penonton kita mungkin ramai yang tak tahu. Terima kasih Prof. Jadi saya rasa untuk persoalan kita mungkin banyak yang Prof dah jawab, dan mungkin anda dekat luar sana yang masih ada soalan-soalan. Kalau contohlah Prof, mungkin diorang ada soalan lepas ni, kalau diorang ajukan kepada kita, bolehlah kita tanya dekat Prof kan? Boleh sangat-sangat. Nak tanya sambil minum teh tarik pun boleh. Okey. So untuk segmen yang seterusnya, kita akan dengarkan pesanan hikmat masyarakat daripada Prof Dr. Syed Helmi. So kita nantikan. Alright, seperti yang dijanjikan tadi, kita nak kongsikanlah, kita nak minta pendapat. Okey, tadi kita dah bincang isu, kita dah bincang orang kata topik-topik hangat, tapi bila kita bincang pasal topik-topik hangat, isu-isu je, kalau tak ada solusinya, orang kata tak gunalah Prof, betul? Betul. Dia tak ada jalan penyelesaian. Jadi mungkin untuk segmen ni saya nak minta sedikit solusi ataupun pandangan daripada Prof berkaitan isu-isu yang telah kita bangkitkan tadi, Prof. Jadi macam mana Prof rasa tu, Prof? Saya rasa. Awak rasa je. Bolehlah rasa sikit. Okey, terima kasih Norman. Soalan yang bagus. Baik. Tadi kita dengar kan isu, remaja sekarang ni dia nak duit sekarang lah. Dia kalau boleh hari ni dia bawa Grab, betul, kalau kita tengok statistik pun, bila bawa Grab tu setiap hari dapat RM200 paling kurang. 200 kali 30 dah RM6,000. Bawa Grab saja RM6,000. Maknanya RM6,000 satu hari 200. Kalau 30 dah tak 6,000. Betul. Kalau tolak minyak 5,000 masih lagi dalam tangan. Maknanya dengan gig ekonomi memang kita akan boleh mampu mencapai income daily basis. Begitu juga contoh itulah yang sedang, saya tak ada education, saya trade, hari ni trade, besok boleh Lamborghini kan. Kaya. Maknanya betul. Kita tak nafikan, betul, kita trade dapat income, gig ekonomi dapat income. Okey. Macam mana kita nak kawinkan dua ni? Maknanya kita nak juga kita ada qualification, pada masa sama nak juga dapat income harian. Jawapannya mudah. Sekarang ni di universiti pun telah berubah mengikut suasana semasa. Contoh, kalau tengok di Jumatika University, kita ada program namanya ODL, Online Distance Learning. Ada Bachelor ODL, kita ada Master ODL. Dengan ODL ni, Online and Distance Learning, maknanya pelajar boleh buat dua perkara serentak. Dua perkara serentak? Boleh bekerja dan boleh belajar. Kerana dalam Online and Distance Learning, kita akan belajar guna Learning Management System LMS kita. Boleh belajar anytime, anywhere. Wow. Malam boleh, siang boleh, kata pagi bawa Grab, datang kelas malam. Malam bawa Grab, masuk kelas ODL pagi. Jadi dengan adanya ODL, maka berlaku yang kita panggil flexible education, maka pelajar sekarang ni boleh dapat dua perkara serentak. Itu beza education dulu dan sekarang. Sekarang ni kita lebih fleksibel,
kita memastikan golongan-golongan terpinggir atau golongan-golongan late bloomer ni tadi yang lambat merasakan pentingnya education, mereka tetap juga dapat qualification. Oh, menarik. Jadi kira education sekarang dia dah berubah mengikut inovasi digital terkini, ya. Setuju sangat. Jadi menarik sangat tu. Jadi mungkin untuk anda di luar sana yang nak tahu, okey, mungkin nak tanya berkaitan dengan program-program, bolehlah PM kita nanti. So nanti kita akan letakkanlah kita punya social media dekat situ. Dan dalam masa yang samalah Prof, kita dah bincang banyak, kita dah borak banyak, ya Prof, pasal isu semasa, topik-topik yang ada. Lepas tu Prof pun dah bagi solusi kepada orang yang kata, saya ni kalau nak belajar, saya tak ada masa. Betul Prof? Betul. Jadi solusi tu dah ada sebenarnya, sama ada kita nak ambil ataupun tidak. Jadi Prof, sebelum kita akhiri segmen kita untuk kampus konti yang pertama ni, saya nak mintalah Prof bagi sedikit orang kata kata-kata semangat pembakar ni untuk anak-anak muda dekat luar sana ataupun kepada golongan-golongan bekerja yang mungkin tengah dalam dilema Prof. Diorang ni dilema, tak tahu sebenarnya nak buat apa. Boleh tak saya nak sambung belajar? Jadi boleh tak Prof bagi sedikit pembakar semangat kepada mereka ni? Oh, nak bakar kena ada api. Saya lupa bawa lighter. Saya tak ada lighter kat sini Prof. Pada remaja sekalian, sebenarnya belajar ni adalah pembentukan sifat kita. Contoh, kenapa nak paksa dapatkan SPM? Itu adalah kita nak test, kita nak push diri kita. Bila buat satu-satu perkara, kita akan buat sampai selesai. Dan kita akan berikan terbaik pada perkara yang kita sedang buat. Itu dia punya pengajarannya. Jadi contoh, saya belajar SPM, saya kena push apa yang terbaik saya boleh dapat dengan SPM ni. Maka saya akan jadi pelajar yang terbaik. Bila saya kat rumah, saya sebagai anak, saya akan push apa lagi saya nak buat. Maka saya akan jadi anak yang terbaik. Kalau bekerja, saya akan jadi pekerja yang terbaik. Saya berada dalam masyarakat, saya akan jadi masyarakat yang terbaik. Maknanya, didikan SPM adalah didikan membentuk jati diri. Bila kita buat satu perkara, kita akan buat yang terbaik kerana sifat kita, we want to push the best, let God decide what is the best for us and our family, contoh. Boleh? Jadi maknanya macam tu remaja sekalian. SPM kejar je, pulun cukup-cukup. Kerana kita nak latih diri apa? Jadi orang yang terbaik dalam apa perkara yang kita buat. Okey, pada sahabat-sahabat saya yang dah bekerja lama, umur dah 30 tahun, 40 tahun. Diorang pun nak tahu juga Prof. Okey, kita sambung belajar kerana kita nak prepare ourselves pada opportunity akan datang. Contoh, bila kita dah ada 10 tahun pengalaman kerja, dengan adanya MBA ialah added value yang menunjukkan kita bukan saja kita ada skill, tapi kita boleh managing people, kita boleh manage people, manage finance, manage environment. Buktinya apa? Buktinya ialah itu ilmu bila kita ada master. Jadi maknanya kenapa nak kena belajar walaupun kita dah bekerja lama? Kerana menyediakan diri untuk peluang-peluang yang akan datang. Bila keluar dekat situ, 10 years experience, master is added value. So bila ada statement master is added value untuk jawatan CEO, COO, kita dah boleh jump to another level in our life, pegang jawatan pengurusan kanan. Itu saja. Dan di samping tu juga saya selalu nasihat kawan-kawan, push yourself to get a PhD. Kerana dengan PhD dia bawa gelaran doktor. Doktor ni gelaran. Jadi maknanya walaupun kita dah pencen, macam saya dah pencen, tapi kita bawa gelaran tu di mana kita pergi. Ini perlukan education. Dan nanti boleh bersama-sama dengan kami, kita akan bantu sama-sama, pastikan sama-sama apa saja yang saudara-saudari, adik-adik, remaja-remaja semua kehendaki dalam hidup, boleh kita capai bersama. Baik, itu adalah satu pembakar semangat yang bukan, saya rasa kalau kita punya penonton tak rasa terbakar tu, saya tak tahulah. Tapi saya duduk dekat sini, panas tu terasa. Saya dah berpeluh-peluh dah Prof. Sebab saya rasa macam apa yang Prof katakan tu adalah satu yang betul dan memang kenalah dengan diri kita. Jadi untuk kita punya penonton Campus Conti,
itu adalah ucapan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Syed Helmi. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Syed Helmi kerana sudi bersama kami hari ini di kampus Konti, yang mana kita bincangkan topik-topik isu-isu semasa. Jadi inilah podcast Kampus Konti, mic dibuka, cerita bermula. So untuk anda semua yang ingin mengikuti perkembangan daripada Kampus Konti ataupun Universiti Johor Malaysia, bolehlah layari kita punya akaun social media yang sedia ada. So itu saja daripada episod pertama Kampus Konti, dan jangan lupa bila mic dibuka, cerita bermula. Sekian.